29 hari bulan 9. Okey. Inilah rumah burung bersaiz ini cameraman 20 kaki. Okey, sini lebarnya 20 kaki dan di sini 30 kaki. Okey. Yang ni rumah burung ni setingkat Okey. Jadi menariknya di kawasan ini ialah ini dalam kebun durian Kalau kita tengok sini, cameraman boleh tengok. Kebun durian. Jadi apa yang ditanamnya di sini? Cameraman ni dia punya penjaganya lah. Ya, saya sendiri jaga dia. Okey. Ada cempedak, ada durian jenis musangking, duri hitam, sama IOI. Itu saja. Itu sajalah. Okey, jadi di kebun durian ni jadi burung ni dia suka pokok-pokok durian ni sebab ada serangga itu dia punya peranan. Jadi musangking pokoknya tak tinggi kan, betul? Betul. Jadi dia mudahlah dia terbang dan burung akan makan serangga tu Jadi di sini juga kita akan ni dapat, kalau boleh tengok, ini dia punya menara Menara ni dia akan untuk burung landing lah. Okey, dia akan landing macam ni dan dia akan turun Jadi yang cempedak cempedak ni kita akan korbankan, dan juga pokok durian ini dan ini kita akan potong supaya dia lebih mudah masuk ke lubang ini dan dia akan turun macam ini. Okey, dia akan landing lah. Itu untuk melancarkan perkembangan burung di sini. Jadi di sini ada juga sungai kalau kita tengok. Berapa kilo sungai? Berapa kilo? Berapa jam? Sebelah sini. Sebelah saja. Difahamkan saya tengok tadi ada 3 tasik. Jadi faktor burung suka tasik ini ialah dia akan bermain di tasik itu, dia akan naik. Ini sifat burung walet lah. Lagi ini satu kelebihan lah untuk di kawasan ini. Ni di mana ni? Di Jasin Melaka. Jasin Melaka Okey, jadi selain daripada itu ada pokok durian di kebun, kita buat di kebun durian. Dan nombor 2 dia ada tasik. Nombor ketiga dia ada juga sawit. Jadi terdapat 3 faktor ini yang membantu tempat ini menarik lah. Apa-apa pun kita doakan rumah burung ini mendapat hasil yang banyak. Amin. Amin. Okey, terbaik.